inna hadhihi da'wati lil ummati fi kulli salah. Kalau kau nak tahu Aisyah, inilah doa yang aku baca untuk setiap umat aku selesai salat aku. 1400 tahun yang lepas, tuan-tuan, kita seorang pun tak lahir lagi, tapi Nabi dah risaukan dosa yang sedang kita buat pada hari ini. Umat ni berzina, umat ni minum arak, umat ni berjudi, umat ni tinggal salat, umat ni buat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Umat ni sedang melukakan hati Nabi SAW. Dalam keadaan Nabi juga risau benda yang akan jadi ni. Nabi doa dulu sebelum sempat kita doa hari ni. Tuan-tuan, kita pun tak serisau Nabi tentang dosa-dosa kita. Kita buat dosa, tapi kita pun tak risau serisau Nabi tentang dosa-dosa kita. Kita pun tak menangis bersungguh-sungguh seperti tangisan Nabi SAW terhadap diri kita. Apalagi untuk umat ni, tuan. Apalagi untuk umat ni. Malam ni, tuan-tuan yang duduk dalam Masjid Azim ni, kita duduk dalam keadaan Allah bagi hidayah untuk kita dengar ceramah kuliah ni. Lepas ni kita salat Isyak sama-sama. Kita selamat daripada segala amaran-amaran tinggalkan salat. Tuan-tuan, macam mana dengan umat ni? Tuan-tuan tahu tak, di saat kita sedang hidup sekarang ada 8 bilion manusia yang sedang hidup, tuan-tuan. 8 bilion manusia sedang hidup ni, tak sampai 2 bilion yang beriman kepada Allah. Tak sampai 2 bilion yang beriman. Tuan-tuan, kalau Allah buat keputusan malam ni kiamat dunia ni, agak-agak 6 bilion ni bagaimana, tuan? Agak-agak 6 bilion ni bagaimana? 6 bilion ni akan masuk neraka tanpa hisap. Tuan-tuan, ni yang Nabi risau. Nabi bukan hanya diutuskan untuk orang yang hidup di zaman Nabi, 63 tahun kehidupan Nabi. Nabi punya fikir macam mana bayi yang terakhir nanti pun dapat mati dan sebut Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.